Kalau kamu abaikan rakyat, rakyat akan abaikan kamu. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Gempar isu ladang babi di negeri Perak. Baru-baru ini, YB Ustaz Hafiz Sabri telah mendedahkan dalam Dewan Undangan Negeri Perak tentang lambakan ladang babi haram di negeri Perak. Dalam penggulungan Exco, YB A. Sivanesan telah memberikan jawapan yang sangat mengelirukan, di mana dia kata tak ada langsung ladang babi haram di negeri Perak. Kenyataan yang mengatakan bahawa terdapat ladang-ladang ternakan haram di negeri Perak secara berleluasan adalah tidak benar sama sekali dan sangat tidak bertanggungjawab kerana kesemua 85 ladang yang sedia beroperasi di negeri Perak mempunyai lesen penternakan yang dikeluarkan oleh Jabatan Veteriner Negeri Perak. Ini pelik. Sebab apa? Sebab YB Hafiz Sabri telah pergi sendiri ke Kampung Tanjung Keramat, kampung 98.8% orang Melayu Islam, yang jaraknya hanya 3 minit daripada masjid Kampung Tanjung Keramat. Terdapat satu ladang babi yang sangat besar. Ladang babi ini dia terletak di Jalan Kampar Cangkat Jong. Jalan ni dia panjang jalan ni. So masjid tu duduk di tengah-tengah dan 3 minit daripada situ terdapat ladang babi tersebut. Jadi kalau YB A. Sivanesan kata tidak ada ladang haram dalam negeri Perak, tidak ada ladang babi haram di dalam negeri Perak, jadi persoalannya datang daripada mana ladang babi tersebut? Sebab kalau kita tengok dalam senarai ladang babi berlesen di website Jabatan Veteriner Negeri Perak, kita tidak akan jumpa satu pun ladang babi yang terletak di Jalan Kampar Cangkat Jong. Jadi ladang babi yang ditemui dekat dengan Kampung Tanjung Keramat ini, adakah ladang ini berlesen ataupun ladang ini adalah ladang haram? Jadi kalau ladang ini berlesen, kenapa ladang ini tidak ada di dalam laman web Jabatan Veteriner Negeri Perak? Jadi itu persoalannya. Isu yang kedua yang ditimbulkan oleh YB A. Sivanesan ketika pergulungan dia adalah, dia ada baca tentang, dia ada sebut tentang beberapa ladang babi yang telah mendapat kebenaran merancang untuk menukar ladang babi mereka ke ladang babi moden ataupun modern pig farming, MPF. Dan salah satu syarikat yang dia kata dah dapat kebenaran untuk menukar ke modern pig farming dan telah pun menjalankan kerja-kerja pengubahan kepada ladang moden ini, Yikar Rubber Estate Industry. Terdapat 9 ladang ternakan ginseng yang beroperasi di mana 8 daripadanya telah mempunyai kelulusan KM untuk pertukaran kepada modern pig farming. 8 ladang ternakan yang sudah mempunyai KM adalah seperti berikut: Bing Hin Agricultural Farm Sdn Bhd, Sunwing Lee Farm, Tanah Chin Agricultural Farm Sdn Bhd, Maxmill Sdn Bhd, French Malaysia Livestock Industry Sdn Bhd, Agriculture Channel Sdn Bhd, Yikar Rubber Estate and Farming, Yikar Rubber Estate and Farming, Yikar Rubber Estate and Farming. Dan status kerja penukaran ini telah pun mencecah 38%, ialah Yikar Rubber Estate Industry. Yikar Rubber Estate and Farming 38%. Apa yang pelik adalah apabila saya buat semakan dalam laman web SSM, saya dapati syarikat Yikar Rubber Estate and Farming ini telah pun expired. Maknanya syarikat ni dah ditutup. Jadi macam mana Exco boleh kata syarikat ni dah progress 38%, dah dapat kebenaran merancang, sedangkan syarikat tu dah tutup? Jadi kat sini timbul lagi sekali persoalan. Exco ni ambil data kat mana? Exco ni cerita apa dalam dewan ni? Macam mana kerajaan negeri Perak menguruskan ladang-ladang babi kalau data mereka pun cacar merbak? Semalam Ustaz Hafiz Sabri cek dalam laman web veteriner ada 30 ladang babi. Exco sebut dalam dewan ada 20 ladang babi. Bila salah seorang adun Perikatan Nasional buka dia punya laptop di hadapan semua orang dan tunjuk ada 30 ladang babi dalam negeri Perak. Jadi seperti mana yang telah didakwa oleh YB Manjoy kata 30. Dan dia buktikan ada keratan dan saya pun baru siap saya tengok. Kalau YB saya nak pergi tengok pun boleh. Ni laman web veteriner mengatakan bahawa Batang Padang dan Daerah Alim ladang babi 30. Tiba-tiba laman web Jabatan Veteriner Negeri Perak ni berubah daripada 30 ke 20. Cepat sungguh update apa ni web. Apa tu? Dah tukar dah jadi 20. Cepat sungguh tengok tu. Saya screenshot dan saya dah silap mata. Kita cukup cakap Okay. Jadi betapa kelakarnya pengurusan kerajaan negeri Perak yang ada pada hari ini. Boleh pula kejap ada, kejap tak ada. Kejap kata dah ada progress 38%, kejap kata
syarikat dah expired. Sangat-sangat memalukan. Macam mana kita nak harap kerajaan negeri Perak membela nasib orang Melayu yang ditindas dengan ladang babi ini? Memang tak ada harapan lah untuk rakyat di negeri Perak ini untuk dibela oleh kerajaan seperti ini. Saya dah pernah pesan dulu. Sayangkan rakyat negeri Perak dan bukan sayang Okey Babi. Tetapi hakikatnya hari ini kita dapat lihat dengan jelas bahawa kerajaan negeri Perak hanyalah sayangkan Okey Babi dan bukan rakyat negeri Perak. Kepada pengundi Don Air Kuning, Esko telah akui dalam don anda saja ada 9 ladang babi. 9 ladang babi yang berlesen dalam satu don yang kecil. Ini kita tak kira lagi yang haram ni. Yang ada lesen dah ada 9. So bayangkan, silap hari bulan, dalam don Air Kuning lebih banyak babi daripada manusia. Tidak ada jalan lain untuk mengajar kerajaan negeri Perak ini kecuali rakyat Don Air Kuning undi Perikatan Nasional dan beri signal yang jelas kepada kerajaan negeri Perak, kepada kerajaan Madani. Kalau kamu abaikan rakyat, rakyat akan abaikan kamu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.